Ya, memang aku balik sebab aku nak duit. Akhirnya kau tunjuk perangai sebenar kau. Kau ni memang perempuan yang banyak muslihat. Haris, masa I lahirkan Elisha, you tak ada, you outstation, gaji you sikit. You tinggalkan I dengan Elisha dengan hadap mak you ni. Salah ke kalau I tinggalkan you sebab you tak boleh nak bagi I hidup senang? Sekarang ni, Haris dah kaya, banyak duit, gaji besar. Salah ke kalau I dapat rasa sikit kesenangan tu? Ya, aku mengaku. Dulu kita susah, tapi susah kita pun. Kita tetap happy tau. Dan selama ni, aku besarkan seorang-seorang Syah. Engkau kat luar sana sengsara macam mana pun, aku tak nak tahu. Tapi sekarang kalau kau datang balik, kau nak rujuk dengan aku. Sorry, aku tak nak. I tak nak rebut lah Elisha. Ambil lah. I cuma nak you bagi I duit. Tak apa. Duit tu, you anggap je sebagai tanda perhubungan I dengan Elisha putus. Mama nak pergi lagi ke? Syah, Mama sebenarnya malas nak jaga Syah. Syah duduk dengan Papa Tak apalah, Mah. Syah pun memang tak harap pun Mama nak bawa Syah balik. Papa pun tak payah bagi Mama duit. Hubungan Syah dengan Mama memang dah putus sejak Mama tinggalkan Syah. Elisha, Orang besar ni memang selalu fikir budak-budak ni tak pandai nak fikir kan? Masa kecil, Papa dah tipu Syah. Cakap Mama dah mati. Siang malam tau Syah berdoa betapa bestnya kalau ada seorang ibu. Tapi, bila Mama dah balik sini, Mama pula nak tipu Syah. Cakap kita boleh berkeluarga balik lah apalah. Lepas tu Mama ajar Syah untuk menipu. Syah nak tak kalau Mama balik semula, kita jadi satu keluarga. Tapi kalau macam tu, Syah kena tolong Mama lah. Boleh tak cakap depan Papa yang mak tiri Syah tu selalu dera Syah? Syah, apa yang Mama buat ni sebab Syah tau. Habis tu, yang Cik Wan yang sebelah rumah tu, setiap kali Mama lalu depan rumah dia, Mama bagi pandangan manja Mama tu. Syah ni walaupun Syah budak, Syah tak buta tau. Tasha! Cik Wan. Barang kemas yang saya nak tu, saya dah beli.